bahan besi. Ya. Okey, seperti yang kita tengok fenomena di sekeliling kita sekarang ni, ada logam yang berkarat dan ada logam yang tidak berkarat. Jadi kalau tengok benda yang berkarat tu sebenarnya ia mengalami kakisan, dan kakisan ini kita namakan sebagai pengaratan. Dan pengaratan ini merupakan satu tindak balas kimia, di mana ia satu tindak balas kimia yang berlaku secara perlahan dan beransur-ansur melalui penghausan permukaan logam. Jadi maksudnya kat sini, penghausan permukaan logam ialah logam itu akan menjadi semakin nipis dan menjadi semakin rapuh lah. Ya. Jadi kalau tengok ini ialah persamaan yang berlaku. Ya. Besi tambah air, oksigen akan berlaku pengaratan. Jadi syarat-syarat untuk berlaku pengaratan ialah air dan oksigen. Ya, kalau kita tengok cahaya dan haba ni dia tidak mempengaruhi pengaratan, tetapi yang akan mempengaruhi pengaratan ialah suhu yang tinggi. Jadi jika suhu semakin tinggi, dia akan mempengaruhi kadar pengaratan tu akan berlaku dengan lebih cepat. Ya, pengaratan ni akan menghasilkan tenaga haba, tetapi tidak akan menghasilkan tenaga cahaya. Jadi kalau kita tengok kat sini, akibat pengaratan. Akibat daripada pengaratan, logam yang berkilat akan menjadi legap, logam yang lemah akan menjadi rapuh. Ya, logam yang lemah ni, logam akan menjadi lemah dan rapuh akibat daripada struktur daripada pengaratan tu akan menyebabkan kakisan kan. Jadi apabila kakisan berlaku, struktur sesuatu logam itu akan menjadi semakin nipis dan secara tak langsung logam akan menjadi lemah dan rapuh. Ya, dan seterusnya bangunan, jambatan, tiang, kenderaan, kapal terbang menjadi lemah, rapuh dan akhirnya runtuh. Ini keburukannya. Ya, kalau berlakunya pengaratan, benda-benda ni akan terjadi. Seterusnya, makanan dalam tin yang berkarat akan mengganggu kesihatan. Jadi kalau kita tengok makanan tin tu berkarat, ianya akan mempengaruhi kesihatan kita dan kita janganlah makan. Dan ini adalah antara cara-cara kita nak mencegah pengaratan, iaitu cara pertama kita sapu grease, tar dan minyak. Ya, grease, tar dan minyak ni dia tidak akan menggunakan udara untuk menembusinya secara tak langsung. Jadi kalau oksigen tak hadir, maka pengaratan tidak akan berlaku. Ya, faham? Mengecat bahan. Ya, anda biasa dengar perkataan ini. Kita nak cegah pengaratan, kita boleh mengecat sesuatu bahan tu. Lepas tu kita menyalut sesuatu barang hiasan, kita salut barang hiasan, alat dapur dan permainan kanak-kanak dengan plastik. Jadi plastik ni merupakan sesuatu bahan yang tidak berkarat, itu atau bahan bukan logam ya. Lepas tu cara yang seterusnya melalui kaedah pengaloyan. Pengaloyan ni kita sadur sesuatu besi tu dengan logam yang tak berkarat. Contohnya kromium dan nikel. Bila kita sadurkan, dia akan menjadi alloy alloy keluli nirkarat. Ya, nikel dengan kromium akan menjadi alloy keluli nirkarat, mana logam ini tidak akan berkarat. Kaedah yang seterusnya ialah melalui penggalvanian. Kaedah penggalvanian ni ialah kita menyadul suatu besi itu dengan logam yang lebih reaktif daripada besi. Ya, kita sadul suatu besi itu dengan logam yang lebih reaktif daripada besi. Cara ni kita gunakan untuk mencegah pengaratan paip air yang diperbuat daripada besi. Itu antara contohnya. Jadi jika kita bagi nak buktikan persamaan ni, kita lihat kepada eksperimen yang telah dijalankan. Ini eksperimen A, eksperimen B, tabung uji A, tabung uji B dan tabung uji C. Ya, tabung uji A ni, ya, ini ialah kalsium klorida kontang. Di mana tujuan kalsium klorida kontang ni diletakkan di dalam tabung uji ni adalah untuk menyerap wap air. Jadi secara tak langsung, apabila tiada wap air di dalam suatu tempat tu, ia terus secara tak langsung akan menghalang daripada pengaratan berlaku. Jadi kalau keadaan di dalam tabung uji ni kita katakan sebagai udara kering. Faham? Ya? Kita tengok tabung uji B pula.
tabung uji B ini ialah air yang telah dididihkan, di mana air yang telah dididihkan ini tidak mengandungi udara. Ya. Jadi apabila tabung uji ini larutan ini tiada udara, kami letakkan minyak dan besi tu paku di sini, dan ini akan menghalang pengaratan daripada berlaku. Ya, kerana bila minyak diletakkan di sini, ini akan menghalang udara daripada masuk. Okey, ini tabung uji B. Selanjutnya kita lihat kepada tabung uji C. Tabung uji C ni kami hanya letakkan air pipe saja, dan kita lihat kesannya. Ya, sebab di dalam air pipe ni terdapat udara, dan secara tak langsung ini akan menyebabkan berlakunya pengaratan, dan anda boleh lihat hasil-hasilnya. Ya, dan jika tiada soalan setakat ini, anda boleh menjawab soalan.